telinga ni tak seronok betul bila dengar orang mengata-ngata pasal majlis awak tu. Tak, ya, ada ke orang mengata pasal saya? Mulut orang mana boleh tutup? Diorang akan mengata. Orang ni kan, diorang akan mengata apa je. Benda baik pun diorang mengata tau. Betul. Mulut orang kan. Mana boleh tutup? Salah tu. Boleh tutup. Saya akan pastikan yang mulut-mulut mereka ni ditutup bila majlis awak saya yang uruskan. Awak boleh tutup? Ya. Saya akan pastikan majlis-majlis awak semua mengikut adab. Awak tenang-tenang je, relax-relax je ya. Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama ya. Itulah cakap. Dah tekak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat minum ya. Luar biasa lah Hafsah. Alhamdulillah, suka Raji memang tolong orang Hafsah ya. Memang. Nampak Raji. Alhamdulillah memang daripada kecil dari didik macam tu. Alhamdulillah. Daripada kecil lah. Alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah. Pahala banyak. Allahu Akbar. Subhanallah. InsyaAllah. Buangkan semua yang engkau dah tak perlu. Senyumlah semula dan ukirkannya padaku. Buangkan semua yang engkau dah tak perlu. Senyumlah semula dan ukirkannya padaku. Dia tu bukan taste kau, babe. Dia boring. Aku tahulah, aku pernah bercakap dengan dia. Kau confirm tak boleh go punya lah dengan dia. Never know. Belum cuba, belum tahu, babe. Kau tak percaya, kau cubalah. Habis semua social life kau yang pergi clubbing, pergi party, karaoke pun no memang tak dia nak bagi kau buat semua tu. Aku tak kisah. Aku tinggalkan semua tu. Kau ni dia betul? Ya, first time aku jumpa dia malam tu, aku dah mimpi dia, okey? Maknanya, dia dah berjaya masuk dalam hati aku. Ya je lah perempuan ni. Aku crush kat dia ni. Tolong aku boleh? Tolong apa? Mintakan nombor telefon dia, please. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baik ya. Kenapa? Kasih, dia nak nombor telefon Jazlan. Ya Allah. Terima kasih Allah. Ya, Allah kabulkan doa kita. Amin. Cepat. Kau forwardkan nombor telefon Jazlan sekarang juga. Ya. Aku forward sekarang. Rancangan kita dah berjaya dah ya.